Saya punting kelas dan keluar bermain. Saya silap hantar gambar seksi kepada penolong kanan guru, juga pelajar siswaza lelaki. Dalam foto itu, saya berkulit cerah dan pinggang ramping. Dia membalas dengan tanda tanya serta-merta. Saya terpinga-pinga di tempat kejadian dan dengan cepat, saya bertanya tanpa berfikir, manakah foto anda? Penolong kanan guru menghantar saya gambar senarai kehadiran yang ternyata saya sudah terlepas 2 kelas. Ini menunjukkan saya hampir gagal kelas. Saya menghantar permintaan suara kepadanya untuk melepaskan saya. Tidak. Tolong. Abang, tunggu sebentar, tetapi mesej suara ini secara tidak sengaja disiaran olehnya dan seluruh kelas terkejut. Namanya Yonje. Saya mengikuti kelasnya selama setahun sepanjang dia sebagai penolong kanan guru dalam kursus ini. Dia sebagai pelajar siswaza di sekolah kami. Dia berkhidmat sebagai penolong kanan guru dalam kursus elektif kami. Dia membantu guru profesional mengambil panggilan roll call dan kadang-kala membantu mengajar kelas dan menjawab soalan khusus. Kerana pelajaran Yonje yang cemerlang dan fasih bahasa Inggeris, malah profesor kami yang tegas juga memujinya. Yonje berdiri di atas podium dengan kulit putih sejuk, memakai baju putih bersih dan sepasang tulang selangka menjulang. Betapa menariknya dia kepada saya di dalam kelas. Saya merenung wajahnya, bertentang mata dengannya dari semasa ke semasa. Dia sentiasa mengelak apabila dia bertentang mata dengan saya, tetapi saya berani menyerang tentangan mata setiap hari. Apabila saya mula-mula menghantar mesej kepadanya, dia tidak pernah membalas sehingga saya menyekatnya selepas kelas. Dia mengangkat matanya dan memandang saya dan berkata dengan ringan, "Maaf, nombor tidak dicatat." Saya fikir ia adalah mesej spam. Saya terus mengeluarkan telefon bimbit saya, mengklik WhatsApp dan memintanya mengimbasnya dan berkata secara berseluruh, "Tambah catatan nombor WhatsApp sekarang supaya ia tidak akan dianggap sebagai spam pada masa hadapan." Tangan Yonje yang memegang tablet itu diketatkan dan dia teragak-agak seketika. Mungkin melihat riak wajah saya yang terlalu mengharap, dia tidak tahan untuk menolak, jadi dia tambah nombor saya pada saat berikutnya. Sejak itu, saya mula mencari topik untuk berbual dengannya setiap hari. Saya melihat seekor anak kucing yang sangat comel di jalan raya hari ini. Ia hanya di tingkat bawah di asrama anda. Anda boleh memberi perhatian kepadanya apabila anda pulang. Saya sangat membenci musim hujan. Bahaya untuk menunggang basikal. Tempat anda begitu jauh dari bangunan pengajaran. Melalui taman bunga, saya melihat sekuntum bunga kuning bercampur di antara bunga merah yang kemas. Sungguh menakjubkan. Restoran Odin baru telah dibuka di jalan sekolah. Sangat disyorkan. Lama-kelamaan, kedua-dua kami mempunyai lebih banyak perbualan dan dia tidak lagi menutup mata terhadap mesej harian yang saya hantar. Orang yang anda suka dahulu sentiasa perlu mengambil inisiatif dahulu. Alangkah kebetulannya, saya terlepas kelas belajar sendiri pada hari itu dan keluar bermain dan menghantar beberapa gambar seksi kepadanya secara tidak sengaja. Berita baik. Dia terus membalas dalam beberapa saat. Berita buruk. Ia adalah tanda tanya. Dia membalas tanda tanya. Saya meletakkan jari saya pada skrin seketika. Kemudian melihatnya dengan teliti dan menyedari bahawa saya telah menghantar foto itu kepada Yonje. Dalam foto itu, saya mempunyai kulit yang cerah dan pinggang yang ramping. Tidak kira bagaimana anda melihatnya, ia kelihatan seperti anda cuba memikat orang lain. Alamak. Tarik balik, jari saya menggeletar dan saya mengklik secara rawak. Kemudian secara tidak sengaja menekan delete. Pada masa itu, saya tidak mempunyai tempat untuk meletakkan jari kaki saya dan hati saya yang tergantung sepanjang hari. Saya tak berhenti berfikir bagaimana dia akan bertindak balas apabila dia melihat foto ini. Sama ada dia akan menyekat kontak saya secara langsung dan sama ada semua yang saya lakukan sebelum ini akan menjadi sia-sia. Semasa saya masih menunggu teh tarik saya mula memikirkan bagaimana untuk menerangkannya apa-apa pun. Saya akan menjadi resah jika saya tidak membuat sesuatu. Saya bertanya, ada datang ada balas. Di manakah foto anda? Sebaik sahaja saya menghantarnya. Saya menyesalinya. Keberanian saya hanya bertahan 3 saat. Kemudian, Yonje menghantar gambar kepada saya. Tetapi,
Ia adalah gambar senarai kehadiran di mana saya tidak hadir 2 kali, termasuk kelas belajar sendiri kali ini. Alamak, kenapa perlu mengambil kehadiran dalam kelas belajar sendiri? Mengapa perlu mengambil kehadiran 3 kali dalam satu semester? Dan setiap kali pun kebetulan saya tidak berada di dalam kelas. Dalam senarai kehadiran, nama saya dibulatkan besar-besar dengan pen merah. Lebih baik risau dahulu. Jika anda terlepas 2 kelas lagi, anda akan gagal dalam kelas ini. Pada masa ini, rakan baik saya Yon dengan pantas menghantar foto kepada saya. Dalam kelas belajar sendiri ini, gunung ais yang berusia ribuan tahun sebenarnya memerah. Adakah anda melihatnya? Adakah dia menonton sesuatu yang tidak sepatutnya dia miliki? Siapa yang menculik penolong kanan guru kami? Ia benar-benar kontras apabila dia memerah. Sayang sekali anda tidak melihatnya dengan mata anda sendiri. Ia mengejutkan. Rakan-rakan sekelas di dalam kelas juga tertawa. Tolonglah, saya memang memalukan. Terlintas di fikiran saya adalah foto seksi itu yang pada asalnya untuk dihantar kepada Yon. Memandangkan saya tidak membalas, Yon J masih menghantar mesej kepada saya. Terangkan mengapa kamu tidak hadir ke kelas. Dalam foto yang dihantar oleh Yon, Yon J sedang duduk di atas podium dengan tangan putih dan langsing, perangai dingin dan pipi sedikit merah, tidak menjawab. Nanti saya akan melaporkannya terus kepada guru. Jangan, oh jangan. Jika saya gagal dalam peperiksaan, saya akan dikecam teruk oleh ibu saya. Saya tidak boleh duduk diam. Dan kemudian menghantar mesej suara saya kepadanya memohon belas kasihan. Tidak. Yon J, tolong. Abang. Tunggu sebentar. Selepas suara itu dihantar, dia terus terdiam. Kesunyian adalah watak utama hari ini. Yon menghantar mesej kepada saya. Sial, tadi Yon J secara tidak sengaja siarkan mesej suara. Seseorang gadis benar-benar memanggilnya abang. Dan suara perempuan itu serupa dengan suara awak. Saya terkejut. Apa? Yon J tersenyum dan tidak dapat menahan untuk mengangkat sedikit sudut mulutnya. Seseorang menyebarkan gambar ini di forum dengan teks, terus sebarkan. Berita besar. Yon J sudah jatuh cinta. Terdapat berpuluh-puluh komen di bawah. Satu daripadanya sangat menarik perhatian. Bukankah suara ini Hyun A dari kursus Inggris? Suara dia sangat unik. Bagaimanapun, komen itu dikebumikan tidak lama kemudian. Selepas kembali ke sekolah, saya menunjukkan foto seksi saya itu kepada Yon. Apa pendapat anda tentang foto ini? Adakah ia terlalu mendedahkan? Yon berfikir sejenak, kemudian menunjukkan ekspresi terkejut, dan seram. Boleh ni. Awak, figura awak sangat hebat. Kalau saya lelaki, saya pasti terpesona dengan foto ini. Tapi hanya boleh hantar pada teman lelaki. Tak patut hantar kepada lelaki lain. Selepas kembali ke sekolah, saya menunjukkan foto seksi saya itu kepada Yon. Apa pendapat anda tentang foto ini? Adakah ia terlalu mendedahkan? Yon berfikir sejenak, kemudian menunjukkan ekspresi terkejut, dan seram. Boleh ni. Awak, figura awak sangat hebat. Kalau saya lelaki, saya pasti terpesona dengan foto ini. Tapi hanya boleh hantar pada teman lelaki, tak patut hantar kepada lelaki lain. Saya bertanya dengan lemah. Bagaimana jika ia dihantar untuk cinta rahsiaku? Yon ketawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kamu terlalu agresif. Kamu belum lagi bercinta, dan kamu menghantar foto yang tidak tahu malu ini kepada orang lain. Dia ketawa selama 1 minit. Selepas dia bosan ketawa dan berhenti, dia bertanya kepada saya, anda menghantarnya kepada siapa? Kelantangan suara saya menjadi lebih rendah, dan saya menundukkan kepala saya dan berkata dengan sama-sama, Yon J, apa? Siapa? Yon J? Mata Yon tiba-tiba terbeliak dan dia berundur beberapa langkah ke belakang. Riak wajahnya menjadi semakin terkejut. Selepas beberapa lama, dia berkata, siaplah kamu. Kenapa saya tidak tahu kamu begitu agresif sebelum ini? Semua orang di jabatan kami tahu bahawa Yon J terkenal sebagai seorang yang sangat berprinsip, tegas dan kejam serta mengendalikan kebanyakan perkara dengan serius. Perbuatannya membuat beberapa orang pelajar lelaki menangis semasa latihan ketenteraan tersebar di seluruh sekolah.
Dan Yon Jae serta-merta menjadi seorang tokoh terkenal di sekolah kami. Aku memandangnya dengan linangan air mata. Siapa sangka cinta pertamaku sudah dicekik dalam buaian sebelum ianya bermula, mungkin. Mungkin saya orang seterusnya yang dimarahi dan ditangisi olehnya. Adakah ada cara lain untuk membetulkannya? Yon membuka forum, mengklik pada siaran popular dan mendedahkannya kepada saya. Lihat, di forum kampus, semua orang cuba mencari tahu siapa gadis yang menghantar mesej suara kepadanya. Sekarang semua orang memberi perhatian kepada teman wanitanya. Nasib baik, tidak semua orang mengenali anda. Beberapa orang menyedari bahawa ini adalah suara anda, tetapi mujurlah ia tidak tersebar secara meluas dan tiada bukti. Ia benar-benar terlalu berisiko. Saya mengambil telefon bimbitnya dan melihat bahawa komen itu telah ditutup oleh beratus-ratus komen baru. Barisan pertama untuk gosip. Saya perlu mencari gadis itu hari ini. Kemahiran detektif saya di dalam bidang industri hiburan setelah sekian lama bukan main-main. Siapa yang menggoda Yon Jae kami? Yang paling aneh ialah muka Yon Jae memerah. Alamak, ia sangat jarang sekali. Dia sudah lama membujang, jadi dia sepatutnya mempunyai teman wanita. Apa yang anda teruja? Untuk bersikap adil, adalah perkara biasa untuk mempunyai teman wanita. Tetapi bukankah teman wanitanya sepatutnya saya, yang berani menikmati dunia dahulu? Bila dah tunduk dan tak berani nak tergesa-gesa, orang lain dah ambil. Jika saya tahu lebih awal, saya tentu bertindak segera. Dulu saya ingat Yon Jae adalah jenis yang suka. Sebab saya rasa dia sangat dingin terhadap perempuan. Dia lebih keterlaluan terhadap lelaki. Okey, gosip telah tersebar di seluruh internet. Tetapi saya sangat faham pelajar-pelajar yang suka gosip di internet. Mereka biasanya hanya mengejek dan populariti akan berkurangan dalam masa 2 atau 3 hari. Mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Saya menundukkan kepala saya. Adakah anda fikir saya masih ada peluang? Yon berkata dengan serius. Ada peluang. Mata saya bersinar. Yon memang kawan baik saya. Yon bertambah lagi. Malam ini, ingat jangan lewat. Saya terdiam. Senyap terus Yon menekan skrin telefon pada masa ini, melihat ke belakang saya dan menelan liur. Saya memandangnya dengan ragu-ragu. Apa yang salah? Nampak terkejut detik berikutnya, Yon berkata dengan kosong, Yon Jae, Di mana saya pusing belakang, wajah Yon Jae tiba-tiba muncul di belakang saya, tanpa secibis senyuman di bibirnya. Dan perasaan penindasan yang luar biasa datang kepadanya. Dia memakai kemeja putih bercetak anak kucing. Dan dia kelihatan sangat muda. Kicauan jangkrik yang berterusan di atas pokok membuatkan saya berasa lebih keliru. Suara Yon Jae jelas berkata, "Mari berbincang." Yon menepuk bahu saya sebagai pesanan untuk menjaga diri saya. Kemudian hilang dalam sekelip mata. Pada asalnya, saya ingin mengambil Yon sebagai penyelamat, tetapi saya hanya sempat menangkap udara. Suasana seolah-olah telah jatuh ke takat beku. Aku memandang semula mata Yon Jae, mencebaikan bibirku, dan dia mengikutnya ke pejabat kecilnya. Dia biasanya membantu guru mengendalikan urusan di pejabat kecil dan menamatkan pelajarannya. Selepas masuk, saya menerangkan dengan ikhlas. Maaf. Senior, memang salah saya punting kelas. Gambar itu. Asalnya saya nak hantar kepada orang lain. Bila saya perasan, saya dah tak boleh tarik balik. Saya benar-benar minta maaf. Saya tahu ia mengganggu anda. Dan ia memberi kesan buruk kepada anda. Yon Jae bersandar di mejanya dan mendengar penjelasan saya dengan teliti. Tetapi fokusnya seperti salah. Mata Yon Jae menjadi gelap dan dia meletakkan tangannya di atas meja dan berkata, ia pada asalnya untuk dihantar kepada orang lain. Adakah terdapat sasaran baru? Saya terkedu seketika dan berkata, saya nak hantar pada orang lain. Memang tak berniat untuk hantar dekat awak. Yon Jae berkata, begitukah? Wajahnya jauh lebih masam berbanding ketika mula-mula masuk ke bilik pejabat. Yon Jae berkata, oh ya begitu ya. Mengikut gaya Profesor Kim, anda perlu menulis ulasan dan menyerahkannya pada saya. Ini boleh kurangkan satu ketidakhadiran anda.
Bukan saya tidak pernah menulis ulasan sebelum ini. Cuma kali ini ia terlalu memalukan. Dalam kursus Profesor Kim, Yeon-jae akan panggil nama pelajar secara rawak 3 kali setiap semester. Jika seseorang punting 3 kelas, seseorang itu akan gagal kelas. Tetapi dia akan diberi peluang untuk menulis ulasan untuk mendapat peluang sekali. Saya mengangguk dan bertanya, baiklah, berapa banyak perkataan? Bibi Yeon-jae mengeluarkan satu angka secara dingin. 3,000, saya benar-benar terkejut. Saya fikir saya telah melanggar banyak undang-undang alam. Tetapi melihat wajahnya yang semakin masam, saya tidak dapat tawar-menawar, jadi saya terpaksa bersetuju. Apabila saya berpaling untuk pergi, dia mengarahkan pandangannya kepada saya dan bertanya kepada saya, adakah foto itu bertujuan untuk dihantar kepada budak lelaki lain? Barulah saya sedar apa maksud tujuan dalam kata-katanya. Dan saya segera menggelengkan kepala dan berkata, tidak, saya menghantarnya kepada kawan baik saya, perempuan. Ekspresi Yeon-jae bertukar sedikit lembut. Tunggu, ada sesuatu yang tidak kena. Saya menggosok tepi meja dan bertanya entah dari mana. Adakah kamu kisah? Dia menyentuh lehernya. Tidak. Apa yang saya keberatan pula? Mata saya jatuh pada desktopnya dan saya melihat tumbuhan pasu kecil di sebelah papan kekunci komputer. Itu adalah susikulen yang saya hadiahkan kepadanya. Sekarang ia telah membesar dan kelihatan sangat comel, jelas sekali. Kali terakhir saya bertanya kepadanya, dia berkata dia telah ditinggalkan di asrama. Itu adalah susikulen yang saya hadiahkan kepadanya. Sekarang ia telah membesar dan kelihatan sangat comel, jelas sekali. Kali terakhir saya bertanya kepadanya, dia berkata dia telah ditinggalkan di asrama. Tubir mulut saya terangkat sedikit. Susikulen itu nampak begitu cantik. Ekspresi panik terpancar di wajah Yeon-jae dan ada sedikit penyembunyian dalam kata-katanya. Saya mendengar bahawa meletakkan tumbuhan pasu di atas meja boleh membersihkan udara dan baik untuk kesihatan. Walaupun dia belajar sampai tengah malam setiap hari, saya tidak pernah melihat dia mengatakan bahawa dia ingin jaga kesihatan. Seorang gadis mengetuk pintu dan masuk. Apa yang menarik perhatian saya ialah gaun putihnya yang berkibar-kibar kelihatan sangat lembut. Gadis itu berdiri di muka pintu, tersenyum sangat dalam sehingga lesung pipitnya dalam. IJ. Jom. Gelaran yang begitu menyayangi membuatkan hatiku tersentuh secara tiba-tiba. Yeon-jae mengemas meja, mengangkat kepalanya dan berkata kepada saya, datang kepada saya selepas anda selesai menulis. Saya perlu pergi dahulu pada masa ini. Memang hampir waktu makan malam, mereka bersebelahan di koridor. Dan tawa gadis itu bergema lama. Pandangan belakang kedua-dua orang itu kelihatan seperti pasangan yang sempurna. Ini adalah kali pertama saya tahu apa yang dimaksudkan dengan pasangan yang diberkati. Hidung saya terasa sedikit masam. Lalu saya berpaling dan berjalan ke arah bertentangan dengan mereka. Selepas kembali ke asrama, saya memberitahu Yeon apa yang berlaku. Selepas mendengar ini, Yeon berkata dengan marah, saya melihat seseorang menghantar gambar baharu di forum. Agaknya gadis yang anda sebutkan itu. Komunikasi internet benar-benar pantas. Aku mengambil telefon bimbitnya dan melihat pada catatan yang dilampirkan gambar 2 orang sedang makan bersama di kantin. Bahagian komen di bawah meletup. Kakak ipar saya muncul begitu cepat. Saya masih belum mengaktifkan kemahiran detektif saya. Yeon-jae juga kelihatan sangat gembira. Yang benar-benar pelik saya tidak biasa melihatnya dengan muka dingin. Tahniah kepada Yeon-jae sebab tidak lagi bujang. Seseorang benar-benar perlu menjaganya. Ternyata bercinta di seluruh dunia memang kelihatan sangat harmoni. Lelaki itu kacak dan wanita itu cantik. Hatiku sebab, mungkinkah, betulkah ini gadis yang dia suka? Yeon menepuk bahu saya dan menghiburkan saya. Lelaki seterusnya pasti lebih baik. Saya mengerutkan kening saya dan berkata, dia masih membalas mesej saya setiap hari dan tidak suka saya menghantar gambar kepada pelajar lelaki lain. Terdapat juga susikulen di atas meja yang saya hadiahkan kepadanya. Ditanam dengan teliti. Cukuplah. Berapa banyak perkataan yang dia minta anda tulis untuk direnungkan? Suara saya lemah. 3,000. Sangat bagus. Yeon tahu cara memecahkan ilusi orang lain. 3,000 perkataan. Halangan ini mustahil untuk diatasi.
Saya melambung dan berpusing di tengah malam dan tidak boleh tidur. 3,000 kata-kata semuanya dalam fikiran saya. Serta pandangan belakang dia dan gadis lain dalam bingkai yang sama. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya dan menghidupkan skrin jam menunjuan pukul 2 pagi. Pada ketika ini, Yonje biasanya sudah bersedia untuk tidur. Saya dengan berhati-hati menghantar mesej kepadanya. Adakah anda sudah tidur? Sebaik sahaja saya menghantarnya. Saya ingin menariknya balik. Tetapi pihak yang satu lagi menjawab serta-merta, belum. Saya bukan seseorang yang suka berfikir banyak. Jadi saya bertanya secara jujur, adakah gadis itu yang awak suka? Baru saya sedar tapak tangan saya sudah berpeluh. Semakin lama mesej sedang ditulis, semakin saya cemas. Jawapan apa yang anda mahu dengar? Sudah tentu saya. Saya menjawab. Sudah tentu saya harap tidak. Tetapi jika ya, saya akan memberkati anda juga. Degupan jantung berdegup seperti drum. Dan beberapa minit ini seolah-olah diregangkan tanpa had, membuatkan orang ramai gila. Mesej sampai. Tidak, dia adalah kawan zaman kanak-kanak saya. Dia datang melancong di kota ini sejak beberapa hari lalu. Dia datang ke sekolah untuk berjumpa dengan saya. Mendengar ini, saya duduk terus dari katil, serta-merta menjadi gembira. Dan hati saya akhirnya tenang. Lebih-lebih lagi apabila dia menambah saya tiada kaitan dengannya, dia kelihatan tergesa-gesa untuk menjelaskan. Beberapa minit kemudian, dia bertanya lagi. Tiada apa-apa untuk dikata? Tanya saya ini sahaja, saya tergelak. Oh ya. Bolehkah ulasan itu kurangkan sedikit perkataan? Tolonglah. Sekarang saya benar-benar meragui bahawa apabila dia minta saya menulis 3,000 perkataan, dia sebenarnya marah pada saya tentang menghantarkan gambar itu kepada lelaki lain dan mahu membalas dendam pribadi. Mesinnya masuk. Baiklah. Tulis 300 perkataan. Lega. Nasib baik aku merayu. Pada asalnya, ia hanya untuk menipu anda. Saya juga tahu bahawa anda sebenarnya tidak akan menulis 3,000 perkataan dan menyerahkannya. Saya dengan berani berkata, saya tahu awak ada saya di dalam hati awak. Dia sambung. Dah lewat ni, tidur awal. Saya segera berlari ke forum untuk membantunya menjelaskan. Tetapi mendapati bahawa dia telah pun menyangka kabar angin itu sendiri. Saya juga menjawab di bawah. Mereka benar-benar tiada apa-apa. X1000. Selepas hujung minggu, kelas pertama ialah kelas bahasa Inggeris Profesor Kem. Kursusnya sangat membosankan dan semua pelajar di bawahnya berminat dengan hal-hal mereka sendiri. Yonje turut duduk di sebelahnya sambil melihat komputer dengan kepala menunduk. Profesor Kem berkongsi analisis artikel tentang jatuh cinta dalam kelas ini. Apabila profesor membaca artikel itu, semua orang mengangkat kepala mereka. Yonje juga mengangkat kepalanya. Mata saya secara kebetulan bertentang dengan matanya dan mata antara dua orang kita serta-merta terpaku. Baik dia mahupun aku langsung tidak menundukkan kepala. Kicauan burung di luar tingkap pada musim bunga ini dan cahaya matahari menyinari sebahagian besar bilik kuliah. Sekarang, ia adalah salah satu momen terbaik yang saya boleh bayangkan tentang kampus belia. Profesor Kem mengklik untuk interaksi dan menunjuk ke arah saya dan berkata dalam bahasa Inggeris. Pernahkah anda mengalami detik-detik jatuh cinta? Bolehkah anda kongsikannya kepada kami? Dia bertanya kepada saya sama ada saya mempunyai detik-detik berdebar-debar jatuh cinta. Pelajar di sekeliling mereka ketawa perlahan dan berbincang. Ternyata kelas Prof Kem boleh menjadi agak menarik. Ini filem kegemaran saya. Jika Prof Kem selalu mengajar seperti ini, siapa yang akan punting kelas? Tiba-tiba saya teringat masa sekolah menengah. Masa tu saya muda sangat. Keadaan sekeliling kembali sunyi.